yang membawa kepada perpecahan dan kebinasaan. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara. Seterusnya Engkau kurniakanlah kepada kami tuan-tuan, perkara ini apa yang saya sebut ni sebenarnya telah digariskan dalam Dasar Industri Perkayuan Negara, dan ini bertepatan dengan intipati Asyik Kerajaan sendiri untuk kita pastikan semua liputan masyarakat menerima dan mengetahui apa yang kita buat di Tuan. Kehadiran kita semua pada hari ini membuktikan kesungguhan dan komitmen untuk terus membangunkan serta meningkatkan kapasiti dan prestasi usahawan mikro industri perkayuan negara. Susah nak dapat. Kalau tak mahu gedaan, tak mahu pembiayaan, perlu ada lesen BBT sebenarnya. Untuk usaha bandar ni, macam kampung punya usaha. Kadang-kadang nanti saya minta jawab. Pak Siti tolong tulis soalan. Terima kasih. Untuk menilai keupayaan syarikat tuan-tuan dan perempuan, iaitu mereka dua penerapan ni dia complement each other. Okay, next. Okay, nak tahu kapasiti syarikat tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan kena tahu dekat mana syarikat tuan-tuan dan perempuan berada. Okay, dekat Malaysia kita ada syarikat mikro, kecil, sederhana. Itu yang kita klasifikasikan sebagai PMKS. Okay, based on definasi ni, saya nak tanya berapa orang dekat sini syarikat saiz sederhana? Boleh katakan? Ada kebangsaan. Okay, untuk menyelaras semua program keusahawanan dan PMKS merentasi kerajaan, persekutuan dan juga negeri. Okey, yang dipromosikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri. Okey, kalau tengok di sini, urus setia dia adalah pihak Puskop lah, dan pihak SME Corp merupakan sekretariat tetap. Next. Okey, ini merupakan program ya, sebanyak 323 program keusahawanan dengan dana sejumlah 33.8 bilion yang kerajaan berikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Jabatan ikut Jabatan Orang Asli Haji Rahman Abdul Azim, Mentor Orang Asli Pribumi Malaysia, CTCS, alias BK. Dan BK boleh kat tangan sikit BK. Ini adalah document yang kita gunakan. Macam contoh bill utility, saingan pengenalan dan juga status perundungan bankrupt. Yang ni semua yang basic lah. Dia merupakan salah satu pusat latihan yang berada di bawah Institut Peladangan dan Komuniti Malaysia ataupun boleh dikenali sebagai IMPACT lah. IMPACT ni di bawah dia ada banyak pusat latihan. Kalau berkaitan kayu, kamilah BISTEC. So kalau sawit, dia ada pusat latihan berkaitan sawit. Kalau pokok, dia ada pusat latihan berkaitan pokok. Ini orangnya.
hadir seminar ini untuk membantu remaja Temia ke arah menjadi seorang usahawan perabot ataupun fabrik.